Cek 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 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Afifi Marzuki. Mana yang belum tekan tombol subscribe-nya, boleh tekan tombol subscribe sekarang juga sebelum kita masuk kepada topik kita hari ini. Jadi tanpa basa-basi, topik kita hari ini adalah 5 fakta menarik tentang pokok ataupun seed Nektaton. Ini dia, by the way, ini buahnya. Mother father besar kali cok. Besar sekali guys. Ini dia, itu dia. Berharga berapa nih? Saya tunjuk nih korang harga dia. Ini yang dah terkena mutasi nih. Nih saya tunjuk harga dia. Got anything to sell? How much is this worth? 9 billion. Ya guys, 9 billion. By the way, ini bukan untuk giveaway guys. Jadi apa dia 5 fakta menariknya guys. Kita masuk ke fakta menarik yang pertama. Pokoknya adalah pokok event guys. Pokok Nektaton boleh didapatkan daripada sini. Boleh didapatkan daripada crafting bee. Korang boleh buat dia ni. Pokok Nektaton berharga berapa harganya ni? Harga dia sebanyak 20-an ni. Korang perlukan 2 biji buah kaktus, biji benih kaktus dan biji benih nektar shade. Itu dia fakta yang menarik. Yang pertama adalah dia adalah pokok daripada hasil crafting guys. Bukan daripada seed ataupun apa. Daripada crafting, ingat tu. Kita masuk ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua, buahnya banyak guys. Satu pokok mengandungi 3 ke 5 biji buah. Buah ataupun bunga korang panggil, korang faham lah kan maksud saya. Ini dia pokoknya ada di seperti ini. Ini buahnya besar itu. Ataupun kalau korang nak lebih senang, itu dia akaun yang kedua saya. Ada pokok Nektaton saya buat tu untuk farming duit. Untuk grinding duit. Pokok Nektaton macam ini guys. Kalau korang nak tengok tu macam ini. Ada ini pokok yang Nektaton saya. Yang ini ada 4 biji buah. Itu dia fakta yang kedua guys. Kita masuk ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga. Okey, fakta yang ketiga kita menuju ke uji kaji yang saya kaji guys. Fakta yang ketiga ada di sini cuy. Apa dia guys? Ini dia by the way, crop plant. Ini kan ada 4. Tu ada 4. Ini dia punya biji benih, bentuk dia macam ini guys. Ini biji benih dia bentuk macam ini. Okey, dia menghasilkan ini buah dia. Okey, ini pokok dia. Dan fakta yang ketiga apa dia? Harga jual minimum dia kan. Saya nak tunjuk korang harga jual minimum. Ini dia. Harga jual minimum. Maksudnya korang dah petik, korang nak jual, harga dia minimum value daripada 40,000 ataupun 40k, 40,000 111. Ini harga paling minimum yang boleh kita jual dekat shop di Grow a Garden. Itu dia guys. Kita masuk ke fakta yang kelima. Fakta yang kelima apa guys? Fakta yang kelima fakta yang keempat. Fakta yang keempat, pokok Nektaton sangat sesuai digunakan ataupun dikombokan dengan sprinkler guys. Ini dia saya kenakan sprinkler method. Korang tahulah sprinkler method, macam mana cara untuk guna sprinkler method kan. Korang perlukan basic sprinkler, advance, godly dan lain-lain lah. Itu master sprinkler, apa lagi guys. Dan sprinkler lain lah yang boleh korang gunakan dan korang letakkan di situ. By the way, sprinkler sudah update dan korang tak payah letak banyak-banyak guys. Sprinkler korang dah tak perlu letak banyak-banyak. Ini dia sprinkler inilah yang korang perlu letakkan. Ni dan lain-lain lah itu. Jadi itu adalah fakta yang keempat. Sangat sesuai dikombokan dengan sprinkler method. Ada tumbuh-tumbuhan yang tak boleh dikombokan dengan sprinkler method. Seperti apa contohnya guys? Seperti sebenarnya semua boleh, tapi yang ada yang layak, ada yang tak layak. Korang faham lah maksud saya kan? Korang mesti pernah cuba letak sprinkler dekat beanstalk, pokok beanstalk, tak jadi apa kan? Nah itu dia maksudnya macam itu. Ataupun dekat high fruit, nah tak jadi apa kan dekat situ? Itu dia maksudnya, ada yang layak, ada yang tak boleh, ada yang boleh. Jadi ini boleh guys letak sprinkler method. Kita masuk ke fakta menarik yang kelima tentang pokok Nektaton. Okey, fakta yang menarik yang kelima tentang Nektaton ini, korang boleh gunakan hedgehog. Korang boleh gunakan hedgehog guys. Hedgehog ni korang boleh gunakan dia. Ni kan hedgehog ni. Korang boleh letakkan di sini ataupun apalah itu dia.
Sekejap saya tunjuk lah dia punya fungsi hedgehog ni. Saya tunjuk fungsi hedgehog. Nanti korang tak percaya kan. Pick up. Saya letak satu hedgehog. Sekejap okay, saya dah letak. Okay, mana hedgehognya? Okay, ni. Sekejap view. Hedgehog Dajjal. Kenapa tak nak tertekan ni? Buat geram je guys. Okay ni. Okay, hedgehog dia menghasilkan ataupun berfungsi sebagai pembesar buah. Tu korang tengok tu. Dia akan membesarkan buah sebanyak 1.54 kali lipat 44 siku lipat guys. Itu dia membesarkan buah. Jadi waktu korang letakkan sprinkler method ataupun letakkan sprinkler korang, korang boleh letakkan sekali hedgehog ataupun landak korang. Yang paling bagus adalah blood hedgehog. Kerana dia membesarkan buah dalam masa yang sama. Dia memberikan 1.4 tak silap saya, 1.4 ataupun 1.5% untuk variasi buah terkena mutasi seperti itulah gold, rainbow dan lain-lain dah. Saya ada ajar video sebelum ni, tak silap saya ajar combo Nectaton campur hedgehog guys. Jadi itu adalah 5 fakta menarik yang boleh korang dapatkan daripada saya Bang AP tentang seed Nectaton ataupun pokok Nectaton. Sangat berfunction dan sangat mahal guys. Okay, salam, jumpa lagi di tutorial ataupun di fakta-fakta menarik tentang grow a garden di lain hari. Bye bye.